Nak merdeka dia. Semalam awak putih. Kenapa hari ini awak brown? Sebab semalam mas saya terbakar dan saya jumpa suratnya tertulis orang bagi. Saya pun marah lah. Saya akan sunat telur awak. Macam mana ceritanya? Awak pula kenapa awak brown? Cakap. Sebab memang macam tu dah. Mahal je batu ni, tapi buruk lah. Orang ni tak ada otak kan nak jual. Freddy, dia pun nak ayah awak. Tak mungkin, saya akan balas dendam demi kematian ayah saya. Saya dah tolong mama masuk untuk saya makan pasta. Mana pasta saya? Amir, dah lama dah ada. Saya tak ambil lah betul ni. Demi Allah, tak ada tahu tipu. Awak banyak dosa. Aduh, ambil ni kan. Tak minta saya awak. Ambil ni. Saya akan pecah telur awak. Apa-apa. Ambil lah. Alah, kita bawa je curi pasta tu. Tapi badak pula sebab curi pasta tu. Tak apalah, dia akan jalan. By the way, bila awak nak bayar hutang saya? Itu orang bayar hutang. Bayarlah, semalam awak beli roti. Oi, siapa yang main lepak botol? Nak kenal ni? Sabarlah, awak ke ustaz. Ustaz kena banyak sabar. Barulah orang panggil orang beriman. Ambil kau syarah Allah. Aduh, kenapa ustaz garam macam ni? Dan siapa nak kawan saya? Saya kesorangan selama-lamanya. Hai awak, kami kawan abang awak. Ya ke? Tengok ni. Ni gambar murid yang cemerlang. Oh yelah, gambar kita pun ada. Wah, nampak? Mana gambar saya? Mana gambar saya? Kenapa gambar saya tak ada? Itulah asyik Popday Squad. Kalau lagi main ML. Saya robot dari Cina. Jadi awak tak payah cakap bahasa Melayu. Awak cakap bahasa Cina sahaja. Tapi awak cakap Melayu tu dah kenapa? Jawablah. Kenapa? Bang, saya tak faham bahasa Melayu. Saya hanya faham bahasa Cina saja. Tak ikut cerita mana. Saya suka bagian tak ikut cerita mana. Cepat dah bayar. Kalau tak suruh saya bayar pula. Sabarlah. Baru terpaksa. Jadi saya kata kupon tu lah. Macam tu ceritanya. Adakah awak gembira? Diam tentang manusia. Tengok. Apa benda kat belakang awak tu? Abang nak pinjam RM100? Boleh? Alamak, anak bapa pun ada datang. Macam mana ni? Anak bapa siapa tu? Anak bapa tu bukan selalu minta saya RM100, tapi dia tak ada penaikan langsung. Aduh, macam mana ni? Hello, awak nak beli produk Cina tak? Saya ada jual spinner. Jual spinner saya nak beli juga. Hai guys, saya dah ke Pizza Hut. Hai, kau video saya Hai guys, saya ialah King Kingsley. Hari ini saya akan baca jenaka macam ni. Kenapa ayat takut hari Jumaat? Sebab hari Friday. Aduh, nak merdeka tapi suasana masih lagi pelik.